Terima kasih pada Siti. Jadi kita sudah tahniah hajat tu. Jadi kita minta tengok jual rumah lah. Kita bagi kata jawab. Kita bagi jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya terima kasih kepada anda pengurusi. Terlebih dulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Haji Abdul Rahman. Ini anda saya masih bertugas di UiTM Masyarakat. Anak kepada Haji Zakaria. Ini ada saudara saya bersama daripada
keluarga saya juga Cikgu Muhammad Daud Pesara Pendidikan. Ini anak saudara saya, kakak daripada Muhammad Serangga daripada yang kita ditunang hari ini, Hajah Faridah binti sekali. Dan adiknya Fatina. Adik saya. Nak kepada yang kita nak tunang hari ini. Boleh kenal semua ya? Jadi banyak lagi saya rasa. Dan saya mengalu-alukan selamat datang orang daripada ketika ini. Jadi insyaAllah Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak ada kemalangan apapun. Mudah-mudahan kita berdoa supaya balik ke dunia selamat. Nah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, hajat tuan-tuan saya sudah faham. Kalau tidak terima, balik selalu. Balik dah tak berapa dah. InsyaAllah. Nampaknya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cucu saya ni belum ada apa-apa. Alhamdulillah. Seolah-olah bunga yang sedang berkembang. Masih menunggu. Apa yang Tuhan kata sebesar hajat Gunung Kinabalu besar lagi harapannya. Jadi maka saya pun besar lagi. Pun mana sekalipun saya berimalah dengan segenap kali. Dan kalau tunggu dapat tanya, saya ada kepada bola. Ada bola dah. Jadi saya dengan permohonan tuan-tuan dan puan-puan, maka saya mulalah pembinaan bagi tuan. Jadi saya pun terpaksa terbanyak. Saya juga ketika mengambil bukan saya masa maklumlah sekarang musim COVID. Ya, saya tak pada tetapi orang kata guru merpati berbasi tingkat saya itu lama. Kalau boleh nak mati dulu nak bertunggu di tempat tadi. Jadi mana itulah dia. Jadi saya rasa bagi peringkat pertama saya suruh balik kepada pengurusi dan kita buatlah rakyat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.